Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan apa yang digambarkan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai operasi ketenteraan khas. Matlamatnya mudah, menawan Kiev dengan cepat dan memaksa Ukraine menyerah dalam beberapa hari sahaja. Tetapi, itu bukan yang berlaku. Beginilah pencerobohan itu bermula, jam demi jam, dan bagaimana rancangan Putin serta tentera Rusia runtuh hampir serta-merta. Hari pertama, jam 0200 waktu tempatan Kiev. Stesen CIA Amerika yang tersembunyi di tempat pelindungan bawah tanah berhampiran sempadan Belarus dan Rusia serta dikendalikan bersama perisikan Ukraine mula melihat peningkatan mendadak dalam aktiviti radio dan selular Rusia. Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Antony Blinken, membuat pengumuman umum yang mengejutkan bahawa Rusia akan menyerang Ukraine. Ia bukan lagi persoalan sama ada, tetapi bila. Di Ukraine, unit pertahanan wilayah telah pun digerakkan walaupun ramai mengkritik kelewatan pengaktifan pada minggu sebelum jam 03.00. Amerika Syarikat memberi amaran kepada PBB bahawa pencerobohan Rusia ke atas Ukraine sudah hampir berlaku. Di Kiev, pasukan khas Rusia ditemui dan diserang oleh orang awam, polis dan anggota tentera Kiev. Pasukan khas Rusia mengalami kerugian besar dan kebanyakannya terpaksa membatalkan objektif mereka. 0400. Letupan dilaporkan berlaku di sepanjang sempadan dengan Belarus dan di timur Ukraine. Perisikan satelit dan perisikan sumber manusia Amerika Syarikat mengesahkan persiapan untuk serangan udara besar-besaran yang akan datang dari lapangan terbang Belarus dan Rusia. Tanda-tanda menunjukkan bahawa pihak Rusia akan cuba merampas lapangan terbang utama di luar Kiev dengan pasukan serangan helikopter dan kemudian mula membawa masuk bala bantuan dengan cepat menggunakan pengangkutan udara konvensional 0500. Di Laut Hitam Barat Laut, Rusia mengisytiharkan larangan sepenuhnya terhadap trafik maritim. Agensi Persekutuan Rusia untuk Pengangkutan Laut dan Air Pedalaman kemudian mengisytiharkan penggantungan semua trafik maritim di Laut Azov disebabkan operasi anti keganasan yang sedang dijalankan oleh Armada Laut Hitam. Vladimir Putin kemudian muncul di televisyen nasional mengumumkan permulaan operasi ketenteraan di Ukraine. Saya telah memutuskan untuk menjalankan operasi ketenteraan khas. Semasa Putin berucap kepada rakyat Rusia, pasukan konvensional Rusia mula bergerak melintasi sempadan Belarus Ukraine dan Rusia Ukraine. Pasukan Ukraine tidak menentang kebanyakan pencerobohan ini. Sebaliknya, memilih untuk menggunakan bentuk muka bumi dan memasang serang hendap terhadap kolom penceroboh yang bergerak perlahan. Strategi ini nampaknya berkesan kerana di suatu tempat di utara Ukraine, seorang askar pertahanan wilayah membidik helikopter Rusia yang menceroboh. Stinger buatan Amerika menggunakan unit penyejuk bateri dan gas argon bertekanan untuk menyejukkan pencari sasaran ke suhu yang sangat rendah, menjadikan tanda inframerah helikopter itu sangat jelas di langit yang sejuk seperti matahari yang menyala. Peluru berpandu itu kemudian menggunakan sensor inframerah dan ultraviolet untuk mengunci sasarannya. Helikopter serangan KA-52 buatan Rusia secara automatik melepaskan suar sebaik sahaja ia mengesan bahawa ia telah dikunci sebagai sasaran. Tetapi, pencari peluru berpandu itu tidak terpedaya dan menghentam bahagian rotor atas, menyebabkan helikopter itu berpusing-pusing jatuh ke tanah. Sementara itu, aset peperangan elektronik Rusia melancarkan kempen menyeluruh terhadap aset Ukraine. Radar pertahanan udara mengalami kemerosotan yang ketara. Begitu juga dengan komunikasi radio. Peluru berpandu jelajah kaliber menghentam tapak pertahanan udara yang telah ditinggalkan hanya 24 jam sebelum itu dengan para pertahanan Ukraine sering berpindah untuk mengelakkan menjadi sasaran. Dalam hari-hari menjelang peperangan, kempen peperangan elektronik Rusia sangat berkesan, menumpuhkan keupayaan Ukraine untuk menyelaras tindak balas mereka dengan berkesan. Serangan peluru berpandu dan serangan udara terhadap menara rangkaian selular bermula dan akan berterusan sepanjang 48 jam berikutnya. Tetapi kejayaan ini dengan cepat bertukar menjadi padah sendiri bagi Rusia. Aset perisikan Rusia yang telah menyusup ke kawasan luar bandar Ukraine beberapa hari malah minggu sebelum pencerobohan mendapati mereka tidak dapat berkomunikasi dengan markas atasan. Mereka bergantung kepada rangkaian selular Ukraine untuk komunikasi dan rangkaian itu sedang dimusnahkan secara sistematik oleh tentera Rusia. Kekurangan koordinasi dan perancangan antara pelbagai aspek tentera dan perisikan Rusia ini akan menyebabkan kegagalan untuk memanfaatkan kelebihan kritikal dalam beberapa hari akan datang
serta sabotaj aktif terhadap matlamat taktikal Rusia sebelum perang. Pada masa inilah, peluru berpandu Rusia mula menghentam Kiev, Kharkiv dan tapak pertahanan di seluruh Odessa. 0520. Serangan udara dan peluru berpandu Rusia menyerang lapangan terbang di sekitar Kharkiv dan sasaran ketenteraan di Kramatorsk serta Sloviansk. 0530. Undang-undang tentera berkuat kuasa di seluruh negara di bawah dekri Presiden Zelensky. 0600. Peluru berpandu kaliber Rusia menyasarkan lapangan terbang Hostomel dan pangkalan pengawal kebangsaan berdekatan, tetapi serangan itu sebahagian besarnya tidak berkesan. 0616. Letupan menggegarkan lapangan terbang Borispil, menyasarkan infrastruktur tentera, pesawat, tempat perlindungan dan pesawat kargo awam. Dengan unit serangan udara Rusia yang masuk telah disahkan, pasukan pertahanan Ukraine sedang diarahkan semula untuk mempertahankan lapangan terbang, tetapi tindak balas adalah perlahan disebabkan kekeliruan umum dan gangguan elektronik Rusia terhadap rangkaian komunikasi. 0634. Menteri Luar Ukraine mengesahkan secara terbuka bahawa tentera Rusia telah menceroboh Ukraine dari utara dan timur. Di Laut Hitam, satu skuadron kecil kapal Rusia sedang menuju ke Pulau Zemini yang sangat strategik, juga dikenali sebagai Pulau Ular. 0700. Kapal penjelajah peluru berpandu Rusia, Moskva, dan kapal rondaan Vasily Baikov mengetuai pasukan amfibia yang menyasarkan Pulau Ular. Pulau itu sangat penting dari segi strategik untuk mengawal bahagian barat laut Laut Hitam. Ia juga merupakan laluan ke Odessa, sebuah pelabuhan perdagangan utama bagi Ukraine yang membolehkannya mengakses pasaran global. Di pulau itu, satu detesmen yang terdiri daripada 13 pengawal sempadan Ukraine diarahkan untuk menyerah diri oleh pasukan petugas Rusia. Jawapan radio yang terkenal itu diterima dan disebarkan ke seluruh negara dan dunia. Kapal perang Rusia pergi mampus. Kapal-kapal Rusia mula mengebom pulau itu ketika satu pasukan kecil marin Rusia melancarkan serangan amfibia. Beberapa askar Ukraine, termasuk mereka yang menghantar mesej radio penentangan yang terkenal itu, terselamat daripada serangan tersebut dan ditawan. Mereka kemudiannya akan dibebaskan sebagai sebahagian daripada pertukaran tahanan dan mesej penentangan mereka bergema di seluruh dunia dalam demonstrasi pro-Ukraine. Pada sekitar pukul 7 pagi juga, satu serangan besar-besaran Rusia mula mara ke arah Kharkiv dari Belgorod. Sebahagian besar serangan itu disasarkan ke Kharkiv, dengan serangan kedua disasarkan ke Vovchansk dengan rancangan untuk meneruskan ke Tuhiv. 0930. Serangan udara Rusia menyasarkan lapangan terbang Ukraine, menyukarkan tentera udara Ukraine untuk melancarkan pertahanan terhadap pencerobohan Rusia. Lebih banyak serangan udara dan peluru berpandu menyasarkan pusat komando Ukraine dalam usaha untuk melumpuhkan tentera Ukraine. Rusia meniru strategi Amerika Syarikat semasa kedua-dua pencerobohan Iraq. Namun, disebabkan kekurangan koordinasi, keupayaan dan latihan, strategi Rusia hanya berkesan sebahagian sahaja. Tentera udara Ukraine akan bertahan sepanjang hari dan bersatu untuk menghalau pesawat serangan Rusia dari tengah-tengah Ukraine. Pasukan aeroangkasa Rusia menghadapi tentangan yang jauh lebih sengit daripada jangkaan. Kempen peluru berpandu terhadap pertahanan darat Ukraine sebahagian besarnya tidak berkesan kerana mereka telah berpindah dari kedudukan hari sebelumnya. Kekurangan keupayaan penilaian kerosakan selepas serangan bermakna Rusia mungkin mengambil masa beberapa hari atau seminggu atau lebih untuk mengesahkan sama ada serangan itu berjaya atau tidak. Pada masa itu, sasaran sama ada sudah dipertahankan dengan kuat atau tidak lagi berada di lokasi terakhirnya. Ini berbanding dengan keupayaan purata 15 hingga 30 minit yang dimiliki oleh tentera udara Amerika Syarikat. Setengah pihak dalam VVKO Rusia menyuarakan keraguan tentang keupayaan mereka untuk meniru kempen udara gaya Amerika Syarikat. Laporan awam berbeza-beza, tetapi sebanyak 4 pesawat serangan mungkin telah ditembak jatuh oleh pihak pertahanan Ukraine dalam jam-jam pertama peperangan. Selain itu, peperangan elektronik Rusia sebenarnya terlalu berkesan dalam usaha mereka untuk mengganggu isyarat Ukraine. Mereka gagal menyelaras frekuensi mereka sendiri. Tanpa penyelarasan ini, unit gangguan Rusia secara tidak sengaja membutakan radio dan radar mereka sendiri. Secara tidak langsung, mensabotaj kelebihan yang mereka cuba perolehi. 0930. Pasukan serangan udara Rusia yang menyasarkan lapangan terbang Hostomel berlepas dari lapangan terbang VD Bolshoibokov di Belarus.
Serangan ini melibatkan anggota payung terjun dari Brigade Serangan Udara Pengawal ke-31, Brigade Spetsnaz Pengawal ke-45 dan didakwa juga melibatkan elemen daripada Brigade Serangan Udara Pengawal ke-11. MI-8 membawa antara 200 hingga 300 anggota tentera, manakala keselamatan dikawal oleh helikopter serangan KA-52 dan MI-24. 10.30. Pasukan serangan udara Hostomel menghadapi serangan oleh senjata ringan dan Stinger buatan Amerika. Ramai yang terkena, ada yang rosak teruk sehingga terpaksa berpatah balik atau mendarat. Bilangan yang tidak diketahui telah ditimbak jatuh. 10.45. 5 MiG-29 daripada Brigade Penerbangan Taktikal ke-40 Ukraine memintas pasukan serangan udara Hostomel. Pesawat pejuang Rusia terbang sebagai perlindungan udara untuk helikopter-helikopter itu, tetapi menghadapi kesukaran mengesan pihak Ukraine sehingga mereka hampir kerana mereka terbang rendah dan menyebabkan gangguan tanah pada radar. Pihak Ukraine berjaya memusnahkan 2 helikopter dan melepaskan tembakan gangguan ke arah pesawat pejuang serangan darat yang sepatutnya menyokong serangan itu terpaksa berundur. Tiada anggota Ukraine yang ditembak jatuh semasa mereka melarikan diri. 1100 pasukan serangan udara utama berjaya bergerak ke lapangan terbang Hostomel di barat Laut Kiev. Pertahanan udara bandar itu telah banyak dilemahkan oleh kempen peperangan elektronik dan serangan peluru berpandu memaksa mereka berpindah. Beberapa pesawat pejuang pengepum serangan darat yang diharapkan oleh pasukan serangan itu, bagaimanapun, terpaksa berundur akibat serangan pejuang Ukraine. Serangan helikopter menghampiri tanpa disedari kerana litupan awan yang tebal dan rendah. Dan satu-satunya amaran yang diterima oleh askar pertahanan ialah bunyi bilah pemutar. Sebelum pendaratan, helikopter KA-52 dan Mi-24 melancarkan serangan roket ke atas kedudukan pertahanan Ukraine. Beberapa bulan kemudian, akan didedahkan bahawa seorang pekerja lapangan terbang Ukraine telah memaklumkan perisikan Rusia tentang kedudukan tepat pasukan pertahanan Ukraine. Walaupun begitu, serangan roket tersebut gagal menyebabkan kerosakan besar kepada pasukan pertahanan. Di Kharkiv, pihak Rusia cuba melakukan serangan kilat ke dalam bandar tersebut. Kenjeran berperisai ringan dan pasukan peninjau Rusia menembusi kawasan pinggir Kharkiv, tetapi mereka diserang hendap oleh tentera tetap Ukraine dan pasukan pertahanan wilayah. Para pertahan melancarkan serangan dengan tujuan untuk memecah belahkan kolom musuh sekaligus menghalang pihak Rusia daripada mengukuhkan pasukan mereka dan mengumpulkan kuasa tembakan. Serangan balas itu sangat berjaya dan rancangan Rusia untuk menawan Kharkiv pada hari pertama telah gagal. Ini akan membawa akibat strategik yang besar untuk Medan Timur, secara dramatik meningkatkan jumlah korban yang akhirnya akan ditanggung oleh Rusia dalam usaha mereka untuk menundukkan Timur. 1110. Pasukan serangan helikopter yang menyasarkan Hostomel mula mendarat. Pada mulanya, mereka berdepan tembakan secara berselerak daripada pihak pertahanan Ukraine yang kebanyakannya terdiri daripada askar wajib yang kurang kelengkapan dan tiada pengalaman tempur sebelum ini. Sebaliknya, serangan Rusia dijalankan oleh sebahagian daripada segelintir unit dalam Angkatan Tentera Rusia yang menerima latihan berkala dan menyeluruh. Pendaratan awal hanya mendapat tentangan ringan, tetapi tidak lama kemudian, mereka berdepan dengan tentangan yang semakin hebat. Keadaan menjadi lebih sukar kerana mereka mendarat di kawasan ladang dan landasan kompleks lapangan terbang menyebabkan mereka sangat terdedah kepada tembakan pertahanan. Lebih memburukkan keadaan, unsur serangan darat yang diharapkan oleh pasukan payung terjun hanya berkesan secara sederhana dalam menekan pertahanan lapangan terbang. Pihak pertahanan berkumpul semula dan tentangan menjadi semakin kuat, menyebabkan pasukan payung terjun yang menyerang mengalami korban besar. 1,200 jam pasukan payung terjun Rusia tambahan telah berjaya mendarat, membolehkan mereka berselerak di kawasan lapangan terbang yang lebih luas. Pasukan pertahanan Ukraine mula kehabisan peluru dan terpaksa berundur apabila kumpulan terakhir pertahanan ditawan. Di sektor utara lapangan terbang, serangan itu berjaya. Satu penerbangan yang terdiri daripada 18 pesawat pengangkut Ilyushin IL-76 menerima kebenaran untuk meneruskan laluan ke lapangan terbang yang kini telah ditawan. Pesawat kargo besar itu membawa ratusan tentera dan kenderaan berat, termasuk kereta kebal. Rancangan Rusia adalah untuk mewujudkan jambatan udara ke tengah-tengah Ukraine dan mara keluar dari lapangan terbang untuk menawan Kiev. Selepas bergabung dengan pasukan penyerang yang bergerak ke selatan dari Belarus, ia adalah strategi yang sangat berani dan, jika berjaya, akan menamatkan perang dalam masa 72 jam 12.30. Di timur,
pasukan Rusia dan proksi Donbas, mereka marah ke barat, keluar dari Donetsk dan Luhansk. Matlamat mereka adalah untuk menembusi parit-parit Ukraine dan memastikan laluan ke tengah negara itu. Namun, di sini mereka berdepan dengan pasukan pertahanan Ukraine yang paling berpengalaman yang telah berkonflik secara berterusan sejak pencerobohan tahun 2014. Garis parit pertahanan Ukraine menangkis banyak serangan, membuktikan ia jauh lebih sukar untuk ditembusi berbanding apa yang telah dianggarkan secara terlalu yakin oleh perancang tentera Rusia. Sehingga kini, pasukan Ukraine kebanyakannya berhadapan dengan puak pemisah Donbas yang tidak teratur dan kumpulan kecil pasukan khas Rusia. Adalah dijangkakan bahawa kekuatan penuh mesin perang Rusia mampu menghancurkan para pembela ini di bawah jejak ribuan kenderaan berperisai. Tetapi perancang Ukraine yang berpandangan jauh telah memastikan pertahanan mereka cukup untuk menghadapi serangan berperisai besar-besaran. Dan dengan bantuan senjata anti kereta kebal dari barat, mereka menyebabkan kerugian besar terhadap kenderaan Rusia. 1,300 jam orang awam mula berpindah keluar dari utara dan timur Ukraine, melarikan diri daripada tentera Rusia yang semakin mara. Ini menyukarkan logistik untuk tentera Ukraine yang terpaksa melalui jalan raya yang sesak dengan orang awam yang melarikan diri. 1,500 pasukan Rusia bertempur dengan pasukan pertahanan Ukraine di dalam zon larangan Chernobyl. 1,600 tentera Rusia di lapangan terbang Hostomel telah diserang secara berselang-seli oleh tentera Ukraine dan orang awam bersenjata. Regimen pasukan khas ketiga dikerahkan ke utara Kiev ketika persiapan dibuat untuk serangan balas. Mereka disertai oleh Brigade Mekanis ke-72 yang memulakan serangan untuk membersihkan tentera Rusia sebelum pesawat kargo dapat mendarat. Dengan hanya beberapa jam sebelum pasukan Rusia yang besar mendarat, Jeneral Valery Zaluzhny mengarahkan pengeboman lapangan terbang oleh artileri Ukraine. Pengeboman itu memberi kelegaan kepada pasukan payung terjun Rusia daripada tembakan artileri yang dahsyat, tetapi kini mengancam untuk menggagalkan keseluruhan operasi. Ketika artileri Ukraine mengorek kawah pada landasan, pesawat Rusia tidak lagi dapat mendarat di situ. Pesawat serangan sepatutnya memberikan tembakan penindas dan memburu serta menghapuskan artileri Ukraine. Namun, pesawat pejuang Ukraine telah berjaya bertahan daripada serangan mengejut awal Rusia dan berjaya mengganggu atau menghalang pesawat Rusia. Dua perkara semakin jelas. Jambatan udara Rusia semakin mustahil untuk dicapai disebabkan keadaan landasan yang semakin teruk dan kekurangan sokongan. Pesawat telah ditugaskan untuk memberikan sokongan udara kepada pasukan payung terjun di darat. Kedua-duanya adalah kesimpulan yang sah, tetapi inti masalahnya ialah kekurangan keupayaan di pihak Angkatan Aero Angkasa Rusia. Seperti yang kemudian terbukti dalam peperangan ini, pesawat Rusia kurang sesuai untuk misi serangan darat dengan hanya beberapa sahaja yang dilengkapi dengan betul untuk tugas tersebut. Selain itu, juruterbang Rusia kurang terlatih dan tentera Rusia secara amnya tidak mampu melaksanakan operasi tempur gabungan apabila berdepan dengan tentangan yang bertekad. Jam 17.30. Pasukan Rusia menawan zon larangan Chernobyl. Mereka diarahkan untuk menggali ke dalam tanah radioaktif itu dengan ramai kemudian dipindahkan ke Belarus akibat penyakit radiasi disebabkan kerahsiaan pihak Rusia. Tidak diketahui berapa ramai anggota yang terdedah kepada tahap radiasi berbahaya, tetapi kebanyakan kedudukan itu kemudiannya ditinggalkan. Jam 17.30. Rusia melaksanakan sekatan ke atas lalu lintas laut di sepanjang pantai Ukraine. Jam 18. Konvoi Rusia yang bergerak ke selatan dari Belarus menuju Kiev sedang menghadapi tentangan yang berselang-seli tetapi berkesan. Tentera Ukraine menggunakan bentuk muka bumi untuk melancarkan serangan hendap ke atas kenderaan Rusia menyebabkan kesesakan lalu lintas yang memperlahankan pergerakan konvoi tersebut. Korban Rusia mula meningkat apabila lebih banyak tekanan diberikan ke atas konvoi untuk mara ke Kiev. Walaupun menghadapi kesukaran, satu detasmen kecil kenderaan berperisai berjaya melepaskan diri dan bergegas untuk memberikan bantuan. Pasukan payung terjun Rusia di lapangan terbang Hostomel, tetapi mereka tidak akan tiba untuk beberapa jam lagi. 1,900. Di bawah serangan oleh pasukan Ukraine, pasukan payung terjun Rusia telah mengalami korban yang berat. Rusia kini berdepan dua masalah besar. Yang pertama ialah sokongan udara yang dijangka tidak tiba dalam jumlah yang cukup untuk menghalang serangan balas Ukraine. Ini disebabkan oleh kegagalan risikan pihak Rusia sebelum perang yang gagal memetakan sepenuhnya kekuatan sebenar pertahanan Ukraine di sekitar wilayah Kiev.
Oleh itu, mereka menganggarkan bahawa tentangan akan lemah dan gagal menugaskan cukup anggota serta sokongan udara untuk tugas tersebut. Masalah kedua yang dihadapi oleh pihak Rusia ialah sejumlah besar peralatan sokongan telah ditinggalkan dan terdedah akibat tentangan yang tidak dijangka begitu hebat. Peluru, makanan, senjata berat dan banyak lagi sedang dimusnahkan secara sistematik oleh artileri Ukraine yang sepatutnya telah dilumpuhkan oleh serangan udara. 200 serangan balas Ukraine berjaya mengusir pasukan payung terjun Rusia dari lapangan terbang Hostomel. 2,200. Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat mengumumkan pusingan pertama sekatan terhadap Rusia kerana pencerobohannya ke atas Ukraine. Sekatan tersebut adalah lebih tegas daripada yang dijangka. Rusia sebelum ini mengharapkan sikap sambil lewa barat yang sama seperti yang ditunjukkan semasa pencerobohan Crimea pada tahun 2014. Lebih memburukkan keadaan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengharapkan kemenangan pantas untuk mengelakkan rejim sekatan yang serius. Dengan kegagalan di lapangan terbang Hostomel, perkara ini semakin tidak mungkin berlaku. 2,300. Rusia membekukan semua perkapalan komersial di Laut Azov tanpa sebarang tentangan tentera laut Ukraine. Tentera laut Rusia adalah satu-satunya cabang tentera Rusia yang mencapai jangkaan sebelum perang. Pada akhir hari pertama, Rusia telah membuka peperangan di setiap medan, pengeboman peluru berpandu, gangguan elektronik, tekanan tentera laut, serangan darat dan juga sabotaj. Tetapi mereka gagal mencapai matlamat utama hari pertama, iaitu menguasai pangkalan udara yang boleh digunakan di kawasan Kiev. Mereka juga tidak berjaya menumbangkan kerajaan Ukraine atau menyebabkan kejatuhan dalaman. Menuju ke hari berikutnya, Rusia tahu bahawa mereka perlu menguasai sebuah lapangan terbang cukup lama untuk membawa masuk bala bantuan berat dan meneruskan kemarahan kolom ke arah Kiev. Sebelum logistik dan serangan hendak membekukan mereka di tempat, Ukraine pula perlu terus menafikan akses ke lapangan terbang itu, memastikan jalan-jalan kekal berbahaya dengan serangan hendap dan jambatan yang diletupkan serta mengekalkan kawalan dan arahan cukup lama supaya mobilisasi dan sokongan luar dapat mula berganda. Satu perkara sebelum kita mulakan hari kedua pencerobohan. Ini adalah saluran baru kami di mana kami akan membuat kupasan mendalam tentang apa yang sebenarnya berlaku di medan perang dalam pelbagai konflik, bukan sahaja Rusia-Ukraine. Jadi, jika anda menikmati video ini, sila tekan butang suka, langgan dan tinggalkan komen. Medan perang mana yang anda ingin kami kupas seterusnya? 00 hingga 06:00 jam. Konvoi dari Belarus terus menghampiri Kiev sepanjang malam, tetapi bergerak jauh lebih perlahan daripada yang dijangkakan. Masalah logistik mula timbul apabila jelas bahawa sejumlah besar petrol yang dihaskan untuk serangan ke atas Kiev telah disedut keluar dan dijual oleh tentera Rusia kepada orang awam Belarus. Sebagai pertukaran untuk alkohol, rokok dan makanan dalam beberapa hari sebelum pencerobohan, masalah kesiapsiagaan umum juga jelas kelihatan. Komander unit Rusia tidak bersedia secara taktikal untuk operasi tempur kerana mereka tidak menerima amaran atau persediaan untuk serangan tersebut sehingga ia sudah pun bermula. Kekurangan pegawai tidak bertauliah yang kritikal dalam tentera Rusia bukan sahaja memburukkan lagi masalah kawalan dan arahan. Tanpa pegawai tidak bertauliah yang profesional, terdapat jurang yang besar antara pegawai Rusia dan anggota bawahan yang sering dibiarkan menjaga diri sendiri atau melaksanakan arahan yang mereka tidak fahami sepenuhnya. Hasil akhirnya ialah serangan ke arah Kiev yang menjadi sangat perlahan apabila tentera Rusia bergelut. Di bawah beban logistik yang lemah serta disiplin, perancangan dan latihan yang kurang baik, pasukan khas Ukraine melancarkan serangan ke atas konvoi Rusia, menimbulkan ketakutan dan kekeliruan dalam kalangan pihak penyerang. Dijangka akan disambut sebagai pembebas, pihak Rusia sebaliknya berdepan dengan sejumlah besar partisan yang turut serta dalam serangan gangguan. Sebelum pencerobohan, kerajaan Ukraine telah mengedarkan sejumlah besar senjata api kepada penduduk tempatan di seluruh negara. Di timur, artileri Rusia sedang melakukan petilan hebat ke atas Kharkiv, menyasarkan infrastruktur tentera dan awam tanpa mengira. Dalam usaha untuk mematahkan pihak pertahanan, serangan berperisai Rusia dilancarkan sekali lagi terhadap kota kubu itu dari awal pagi hingga ke petang. Di Hostomel, pasukan payung terjun Rusia telah bergabung dengan elemen pasukan serangan darat yang bergerak keluar dari Belarus dan melancarkan serangan ke atas lapangan terbang. Namun begitu, kenderaan berperisai Rusia telah diserang oleh pasukan Ukraine menyebabkan beberapa barisan perisai dan kenderaan tempur infanteri musnah. Mereka yang berjaya melepasi serangan hendap itu pula
bergabung dengan pasukan serangan udara kedua dan berjaya mara ke lapangan terbang Hostomel, memaksa pasukan Ukraine berundur sekali lagi. Rusia mengerahkan sehingga 200 helikopter untuk serangan baru itu. Namun, sekali lagi, berdepan keberkesanan yang terhad akibat maklumat risikan yang lemah, kawasan bandar yang padat dan pertahanan udara Ukraine. Pesawat pejuang Rusia melancarkan serangan ke atas Kiev, kebanyakannya mengenai infrastruktur awam dan menyebabkan sedikit kerosakan kepada pertahanannya. Sebuah Su-27 Ukraine ditembak jatuh dalam cubaan untuk menangkis penyerang. Pesawat pejuang Ukraine kebanyakannya dilengkapi dengan radar dan peluru berpandu yang satu generasi di belakang rakan sejawat Rusia mereka, meletakkan mereka pada kelemahan besar dalam pertempuran udara ke udara. Di darat, penyusup Rusia yang berpakaian seragam Ukraine memasuki Opolon, utara Kiev. Matlamat mereka adalah untuk mengambil alih bangunan yang menempatkan Parlimen Ukraine. Namun, mereka segera dikesan dan dimusnahkan oleh tentera Ukraine. Milisya Ukraine diatur di seluruh wilayah Kiev dan mengambil bahagian aktif dalam mempertahankan diri daripada serangan Rusia. Sukarelawan awam membuat ribuan bom Molotov sebagai persediaan sekiranya pertahanan bandar ditembusi oleh Rusia. Menurut risikan Ukraine, penyokong dalam FSB Rusia yang menentang pencerobohan telah membocorkan maklumat risikan mengenai unit khas pejuang Kadyrov yang bergerak ke pinggir Hostomel. Konvoi yang mendakwa mereka adalah pasukan elit pemimpin Chechen Ramzan Kadyrov terdiri daripada kira-kira 1,500 pejuang dan peralatan berat. Pembunuhan Presiden Ukraine Zelensky di Kharkiv. Infanteri ringan Rusia dan beberapa kenderaan sokongan berjaya menyusup ke pinggir bandar tersebut. Para askar menjadi keliru apabila mereka bertemu dengan orang awam yang marah. Mereka telah diberitahu bahawa mereka akan disambut dengan bunga sebagai pembebas. Protes orang awam berjaya memperlahankan konvoi Rusia dengan ketara, membolehkan pasukan pertahanan Ukraine mempunyai masa untuk menyusun semula lalu melancarkan serangan balas di pinggir bandar. Mereka berjaya menghentikan pencerobohan ke dalam Kharkiv pada waktu petang. Pasukan Rusia telah menawan semula lapangan terbang Hostomel dan kini mengawal pos kawalan keselamatan di seluruh utara Hostomel. Walau bagaimanapun, landasan dianggap terlalu rosak teruk oleh artileri dan jurutera tempur Ukraine untuk menerima pesawat kargo dengan selamat. Serangan udara Rusia telah gagal mencapai semua matlamatnya. Sepanjang paksi Donbas, tentera Rusia membuat kemajuan secara beransur-ansur di sepanjang paksi Avdiivka, Horlivka dan Popasna. Penentangan lebih kuat daripada yang dijangkakan dan lebih teratur daripada yang dirancang. Perancang tentera Rusia menjangkakan mereka sudah berada lebih 100 km ke dalam Ukraine pada masa ini dan tidak bersedia sepenuhnya untuk kempen jangka panjang yang memenatkan. Walaupun menghadapi halangan ini, pasukan Rusia di selatan mula bergabung dengan pasukan di tenggara. Serangan besar-besaran terhadap bandar Mariupol yang sangat strategik mula terbentuk. Kerajaan Ukraine secara terbuka mengakui risiko Mariupol terputus akibat serangan Rusia yang semakin mara. Apabila malam menjelma, semakin jelas bahawa pengkhianat Ukraine di timur telah mengambil langkah untuk membantu serangan Rusia. Daripada menyampaikan maklumat risikan tentang pergerakan tentera Ukraine dan kekuatan kubu pertahanan, para pengkhianat ini didorong sama ada oleh ideologi atau kepentingan keuangan. Kumpulan partisan awam mula memburu pengkhianat dan penyusup Rusia secara sistematik apabila tindakan main hakim sendiri meningkat di seluruh negara. Pada penghujung hari kedua, Rusia masih mara di beberapa tempat. Tetapi, perang ini tidak berjalan seperti yang mereka perlukan. Serangan ke arah Kiev semakin perlahan akibat kesesakan lalu lintas dan masalah bekalan. Dan walaupun Rusia berjaya menguasai semula kawasan sekitar lapangan-lapangan terbang di sekitar Kiev, mereka masih tidak dapat menjadikannya sebagai jambatan udara yang boleh digunakan untuk membawa masuk tentera dan peralatan berat secara besar-besaran. Jadi, peluang untuk kemenangan pantas semakin tertutup menjelang hari berikutnya. Rusia tahu bahawa mereka perlu menyelesaikan masalah Kiev sama ada dengan menjadikan sebuah lapangan terbang boleh digunakan atau memaksa satu penembusan darat yang tuntas di sekitar ibu kota dan pada masa yang sama menstabilkan logistik mereka supaya konvoi tidak terhenti dan mudah diserang. Manakala Ukraine perlu memastikan jambatan udara tidak berfungsi, terus menyerang bekalan minyak,
trek dan konvoi yang tersekat serta mempertahankan bandar-bandar utama cukup lama untuk membolehkan bala bantuan dan sokongan antarabangsa tiba serta memperkukuhkan pertahanan. Hari ketiga, pasukan Rusia yang bergerak ke selatan dari Belarus mula terperangkap dalam keadaan buntu. Jalan-jalan sesak dengan trafik akibat kawalan lalu lintas yang lemah oleh tentera Rusia serta kekurangan petrol dan makanan kerana tentera menjual bekalan. Kedua-dua masalah ini semasa di Belarus mula memberi kesan kepada operasi. Ukraine semakin kerap menggunakan drone bersenjata bersaiz besar untuk mengganggu dan memusnahkan kenderaan Rusia, manakala pertahanan udara Rusia masih disimpan dalam konfigurasi pengangkutan. Serangan drone semakin tidak dijangka. Satu perkembangan baru dalam peperangan yang gagal diramalkan oleh tentera Rusia akan berlaku pada skala sebesar ini. Untuk menangkis ancaman drone bersaiz besar, Rusia menjangkakan untuk bergantung pada alat yang sama yang digunakan untuk menghalang serangan udara berskala besar dari Ukraine, iaitu pelindungan pesawat pejuang dan pertahanan udara berasaskan darat. Namun, drone-drone itu terbang rendah dan perlahan, menjadikannya sukar dikesan oleh radar udara. Dan pesawat pejuang Rusia mendapati ruang udara Ukraine semakin berbahaya disebabkan oleh pertahanan udara yang tidak diganggu. Rusia kekurangan keupayaan khusus untuk memusnahkan pertahanan udara musuh seperti yang dimiliki oleh Amerika Syarikat, dan sebaliknya bergantung kepada serangan peluru berpandu dan pasukan khas untuk menyutralkan inventari besar pertahanan udara era Perang Dingin milik Ukraine. Sementara Amerika Syarikat menggunakan kitaran mencari dan memusnahkan yang pantas untuk memusnahkan radar dan pelancar dalam beberapa minit, doktrin Rusia kurang agresif, sering hanya memilih untuk soft kill yang sekadar menindas atau mengganggu isyarat buat sementara waktu. Tetapi mobiliti tinggi Ukraine bersama dengan perancangan yang lemah dari pihak Rusia telah menyebabkan sebahagian besar pertahanan udara itu berjaya bertahan daripada serangan awal. Dan kini, ia telah digabungkan semula, menutup lebih banyak ruang udara Ukraine daripada pesawat Rusia. Dalam kalangan pasukan aeroangkasa Rusia, terdapat semakin ramai yang enggan untuk terbang jauh ke dalam wilayah Ukraine. Untuk menambah buruk lagi serangan ke atas Kiev, beberapa jambatan utama telah dimusnahkan oleh pihak pertahanan Ukraine. Jambatan-jambatan ini dijangka akan ditawan dan diamankan dengan cepat oleh pasukan khas. Tetapi, pasukan khas Ukraine sendiri telah menyukarkan, jika tidak mustahil, perkara ini dalam kebanyakan kes. Pasukan khas Ukraine melancarkan serangan berterusan terhadap konvoi Rusia menggunakan peluru berpandu anti kereta kebal barat dengan sangat berkesan sebelum menghilang kembali ke kawasan luar bandar. Pada suatu masa, pada pagi hari ketiga, Rusia cuba membuka semula jambatan udara ke Kiev dengan menyerang bandar Vasilkiv dan lapangan terbang tentera berdekatan. Walaupun menghadapi tembakan anti udara yang berat, pasukan payung terjun Rusia berjaya mendarat dalam jumlah yang ramai di luar Vasilkiv dan mula bergerak ke arah lapangan terbang. Orang Rusia turut dibantu oleh ejen tidur yang telah ditempatkan di bandar itu beberapa bulan sebelum perang bermula. Namun, mereka terus berdepan dengan Brigad Penerbangan Taktikal ke-40 yang sudah menunggu dan terpaksa berundur. Percubaan kedua untuk mewujudkan jambatan udara ke Kiev gagal dan akhirnya Rusia terpaksa membatalkan rancangan itu sepenuhnya. Kini jelas bahawa rancangan 3 hari untuk menggulingkan rejim Kiev telah gagal. Ini sangat memalukan Rusia di mata dunia yang dalam serangannya telah membuat perbandingan jelas antara keupayaannya sendiri dengan Amerika Syarikat. Pasukan Rusia berjaya menyerang loji kuasa hidroelektrik Kiev, tetapi mengalami kerugian besar dalam percubaan tersebut. Mereka hanya akan menguasai loji itu selama 24 jam sebelum diusir pada keesokan harinya. Pasukan khas Ukraine mengesan dan menyasarkan detasmen Kadyrovit yang ditugaskan untuk membunuh Presiden Zelensky. Satu kumpulan telah dipintas dan dimusnahkan di pinggir bandar Kiev, sementara UAV mengesan 2 lagi penumpuan tentera Chechen, pengawal kebangsaan Ukraine dan pasukan khas kumpulan Alpha menyerang kedua-dua formasi Chechen tersebut, menyebabkan kerugian besar dan memaksa mereka berundur. Di timur, tentera Rusia mengakui bahawa serangan kilat ke Kharkiv adalah mustahil. Pihak Rusia menukar taktik. Tidak lagi menghantar infanteri ringan dan pasukan peninjau untuk melakukan serangan berani mati dalam usaha membuka laluan ke dalam bandar. Sebaliknya, Rusia mula mengatur tenteranya untuk mengepung dan mengasingkan bandar itu sambil bergantung kepada taktik lamanya mengebom orang awam di dalam bandar dengan artileri jarak jauh. Walaupun begitu, Ukraine tetap menguasai bandar yang sangat strategik di wilayah Donbas. Kemarahan Rusia terus berlaku, tetapi kejatuhan tentera Ukraine yang dijangka tidak berlaku.
Di luar Mariupol, serangan Rusia semakin rancak. Kini semakin jelas bahawa menawan Kiev semakin tidak mungkin dan tumpuan beralih kepada penaklukan Mariupol. Sebagai pusat perindustrian utama, Mariupol sangat penting dari segi strategi dan politik. Tetapi yang lebih penting bagi usaha perang Rusia ialah keupayaan untuk menjaga maruah dengan menawannya. Dalam 72 jam pertempuran, kemenangan yang dijangka dalam masa 3 hari dan disiarkan ke seluruh dunia jelas menunjukkan tanda-tanda tidak menjadi kenyataan. Jika Rusia dapat menawan Mariupol, ia akan membantu negara itu menjaga maruah politik. Menjelang akhir hari, serangan Rusia di timur laut berada 19 batu dari pusat Kiev, tetapi berada dalam keadaan logistik dan keupayaan tempur yang semakin lemah akibat perancangan yang buruk dan serangan berterusan dari Ukraine. Perancang Rusia terpaksa menerima bahawa Kiev tidak mungkin jatuh dalam masa terdekat dan mula membuat persiapan untuk kempen darat yang lebih tradisional terhadap bandar itu. Mereka sudah mempunyai kelengkapan di tempatnya, tetapi ia terperangkap dalam kesesakan lalu lintas yang semakin teruk dan akan menjadi legenda dalam sejarah peperangan moden. Dan itulah gambaran sebenar pada penghujung hari ketiga. Rusia telah cukup dekat untuk menyerang Kiev, tetapi belum menguasai Kiev. Matematik Blitzkrieg sudah tidak relevan lagi. Terlalu banyak jalan, terlalu sedikit bahan api, terlalu banyak serangan hendap dan tiada jambatan udara yang lancar untuk menetapkan semula rentak. Jadi perang ini berubah daripada pecutan kepada perang yang berlarutan. Mulai sekarang, setiap batu menuju ke ibu kota perlu dibayar harganya. Cara lama dengan kemarahan perlahan, artileri berat dan logik kepungan. Sementara seluruh strategi Ukraine menjadi memastikan kolum-kolum itu tersekat, mengalami kerugian dan tidak teratur cukup lama, supaya pasukan pertahanan dan sokongan luar di belakang mereka dapat menjadikan massa sebagai senjata. Di manakah semua ini akan berakhir? Pada masa video ini dibuat, 4 tahun selepas ia bermula, pada 24 Februari 2022, jawapannya masih belum diketahui. Terima kasih kerana menonton dan sebagai peringatan, ini adalah saluran baru kami di mana kami membuat kupasan mendalam tentang apa yang sebenarnya berlaku di medan perang Rusia-Ukraine dan seterusnya. Jika anda menikmati ini, tekan suka, langgan dan tinggalkan komen. Nyatakan konflik, pertempuran atau kempen seterusnya yang anda ingin kami kupas. Jumpa anda di medan perang.